Charge EV macam ni, Merz EQB 350. EQB 350 nak charge menggunakan charger 7.2 kW. Ni 7.2 kW Proton Mass. So first buka bahagian AC charging tu, bahagian atas ambil charger. Sekarang dalam keadaan standby. Ambil charger, charging port, cocok masuk, dia akan lock. So dia dah lock. RFID card jangan lupa tap, dia akan tukar ke hijau, pergi ke charging lah. Ok, sekarang dia charging. Dia akan tukar ke hijau. So dia punya power yang masuk sini lah, dia akan naik max sampai 7.2 kW. Ok, naik 7.2. So ini target masa untuk penuh lah. Charging state sekarang 49%. Target masa penuh lebih kurang dekat pukul 12 nanti. So untuk stop, jangan cabut dulu. Charger, tap, dia akan pergi ke standby. Sini unlock. Dah unlock, baru kita cabut. Dan ini simpan balik lah. Simpan balik, tutup semula. Alright, thank you.